Bayar 50,000, 9 bulan beranak dapat baby. Anak kami apa? Ni yang dilarang. Ni bukan isteri kamu. Pasal apa kamu nak bagi benih pada dia? Tapi kalau buat pada isteri sendiri, tak salah. Guna teknologi, benih-benih suami, isteri yang buat, silakan. Nama dia IVF, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel JN online. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan limpah. Sahabat channel JN online, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga bermanfaat. Jom kita play bersama. Let's go. Bang, sekarang teknologi canggih bang. Abang yang botak-botak ni kadang tak bahagia. Rambut meremin, berkilat lagu cermin. Tapi bahagian belakang ada rambut. Bahagian tepi ada rambut. Pergi ke Turki. Dia ambil rambut kita ni, dia tanam. Dia ambil rambut belakang, dia tanam. Tuan-tuan kalau balik naik kapal terbang dari Turki, naik bulu rumah, saya 2 kali kena. Depan seat saya tu, betul-betul rambut dia, ya Allah, ulat ke apa ni? Saya tengok lagu tu, merah ulat lah, macam togi tekuang ni apa ni? Rupanya dia baru lepas tanam rambut, kepala dia jadi merah ni. 2 bulan rambut lebat, kepiah pun tak pakai dah. Pergi masjid tak ada kepiah. Begini tarik remus. Boleh ke Ustaz? Rambut dia sendiri, dia tanam balik, silakan. Yang tak boleh, pi ambil rambut mayat, pi pakai rambut palsu. Yang ni ada kes. Dia ambil rambut palsu daripada orang hidup, mayat, dia letak di rumah di kepala dia. Tuan-tuan, rambut tu dah mati, dah busuk, ada ulat dalam kepala dia. Sebab tu Allah tak bagi buat benda-benda tu. Kenapa pergi ambil mayat punya rambut, hampir balon dia bersepa? Mayat punya dah mati dah, lain lah tuan, rambut sendiri. Jadi kebahagiaan dalam dunia ni ada. Saya sakit jantung. Saya 2-3 tahun lepas, saya ada ceramah di Australia. Masa masuk tak apa. Waktu saya keluar, saya ingat ke? Waktu saya nak balik. Lalu dekat immigration apa semua, masuk mesin scan. Bila masuk mesin scan, dia bunyi. Sudah. Buka tali pinggang. Buka cincin. Spek mata buka. Gagal semua dah tak ada. Patah balik. Masuk balik. Sudah. Polis 4-5 orang begini mai. Wahai pula ni. Dia pegang lagu ni dah ni. Dia kata, sir, please follow me, sir. Alright. Dia suruh saya masuk dalam mesin bulat. Saya berdiri dalam dia. Mesin tu duk pusing saya. Saya kata, naya sungguh. Yang pramugari 4-5 orang duk tengok saya. Allah, naya orang kenal aku ni. Pramugari mah pula tu. Dia pusing keliling. Lepas tu mesin tu berhenti. Saya pun keluar. Dia tengok dalam komputer, dekat dada saya ni, ada benda warna hijau. Dia tanya saya, ni binatang apa? Mana saya tahu. Hijau mai ke mana? Hak ke apa? Kita ni sebut benda hijau ni incredible hak. Dia tanya dia, what's this, sir? Oh, I'm not sure. Dia tanya, apa benda ni? Baru saya teringat, dalam badan saya ni, ada stand 3. Saya kata, oh, itu jantung saya, sumbat ada 3.
Tuan-tuan, jantung tersumbat, darah tak boleh berjalan, depa bubuh besi dalam ni, lah sihat. Saya ni jatuh pada $6 million man. Besi merata tuan ni. Itu teknologi dulu, teknologi stent. Sekarang jantung kalau tersumbat, orang ambil urat, sekarang tak ambil urat dah. Dulu ambil urat betih sampai ke paha, pergi ganti balik dalam ni. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Teknologi yang terbaharu menjadikan orang yang sakit jantung tak payah lagi dioperate. Subhanallah. Ini nama dia apa? Kemajuan. Untuk apa? Kesejahteraan kita. Jadi elok. Tuan-tuan, ada anak murid saya, nama dia Mak Cang. Umur dekat 80 lah. Mata ni tak nampak, dua-dua belah. Dua-dua belah tak nampak. Dulu nampak. Sekarang tak nampak. Dia bukan nampak. Ni siapa ni? Ustaz Kazim. Sebab dia duk kelam, tak nampak gelap. Ustaz, oi. Saya tanya bila nak operate. Minggu depan, Ustaz doa. Apa punca? Mata ni tak nampak. 3 tahun dia amalkan satu petua. Nak bagi terang mata, ambil air garam, buat macam air mo. Dia mengaji dengan siapa tahu. Air garam tu dia kacau, bola mata. Bola mata. Memang terang kat nak. Memang terang sungguh. Lepas tu dia main tak nampak, dia main tak nampak, dia main tak nampak. Pasal apa tak nampak? Air garam yang dia masukkan dalam mata dia, dia melekat jadi garam dalam mata dia. Tuan-tuan cuba tengok garam ke, gula ke apa ke, mula-mula dia cair. Lama-lama dia jadi apa? Dia jadi kerah. Mata ni jadi kerah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, kita nak ambil petua pun tengok juga. Jangan main belasah. Petua jadi tua sungguh, tak nampak ni. Maka dia pun pergi operate. Macam mana doktor operate saya tak mau tanya. Nak buang balik lapisan garam dalam mata ni, saya tak mau tanya. Sebab saya dulu tanya satu orang, air mata dia tak ada. Doktor operate, bawa keluar mata ni. Pergi betulkan balik saraf dalam dia, pergi masuk balik entah. Bayangkan kalaulah dia operate mata, buat keluar mata, mata tu tak boleh masuk balik macam. Duk terjuntai pergi market, orang lari orang entah. Pergi masjid duk terjuntai, kita pun naik seriau duk sebelah dah. Tuan-tuan, hari ni mata Mak Cak terang. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, garam dua-dua belah mata ni dah hilang buang dah. Alhamdulillah. Tu nama dia apa? Nama dia sains. Silakan. Tak apa. Itulah kesejahteraan. Jadi salahkah kita mengambil harta untuk apa? Saya ada jumpa satu orang kaya. Dia buat masjid 200 juta. Bayangkan tuan-tuan. Saya pergi ceramah di masjid dia. Ya Allah, cantiknya masjid. Ya Allah, subhanallah. Cantiknya. Berapa juta tu dia? Siapa dia yang buat? Adalah Ustaz Tan Sri apa tahu. Ustaz ni bukan masjid dia yang pertama Ustaz. Dah bersepah masjid dia Ustaz. Kayanya tuan-tuan buat masjid macam Madinah. Allahu Akbar. Sonoknya tuan-tuan. Kaya. Kerana apa? Osman kaya. Abu Bakar As-Siddiq kaya. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Osman kaya. Nabi Sulaiman lagi kaya. Kalaulah kaya tu salah, Nabi Sulaiman takkan jadi kaya. Kalaulah kaya tu salah, banyak harta tu salah, mesti Nabi Muhammad suruh Abdul Rahman bin Auf jadi miskin. Tak. Bila Nabi berkata, kita nak berjihad. Siapa yang nak berjihad harta, silakan.
Sayyidina Abu Bakar bawa hartanya seluruh bagi pada Rasulullah. Bagi pada Islam. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah yang kamu tinggal kepada keluarga kamu, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Ini dia yang dikatakan, ambillah harta, tapi sekadar letak di tapak tangan. Jangan letak di dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Letak di tapak tangan. Bila-bila masa kau boleh lepaskan. Letak di tapak tangan. Bila-bila masa kau boleh sedekah kepada orang. Gunakan wajahadu fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan jalan Allah. Dengan harta benda kamu. Dengan jiwa kamu. Salah satunya ialah harta. Jadi tuan-tuan, harta yang ada pada kita ini, gunakan baik-baik. Itu adalah kesejahteraan kita di dunia. Kita tak jadi meminta-minta. Kita bukan jadi orang yang asyik duk nganga bila nak dapat. Kita bukan menjadi orang yang asyik mendadah tangan saja. Kita menjadi manusia yang memberi kepada orang. Sebab Nabi cakap, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi tuan-tuan, jom cari jalan macam mana kita boleh jadi kaya. Cari jalan macam mana kita boleh memberi. Cari jalan macam mana kita boleh infak. Cari jalan supaya anak-anak kita berjaya. Cari jalan macam mana boleh kita kuasai ekonomi. Tuan-tuan cuba tengok, baru ni ada Presiden negara luar datang Malaysia. Presiden. Berapa banyak presiden datang ke Malaysia? Presiden Amerika pernah datang. Macam-macam presiden pernah datang. Tapi yang datang baru ni lain macam. Tutup segala jalan. Jam berjam-jam. Sambutan Allah hebat. Hebat tuan-tuan. Yang duk iring dia saja beratus. Bodyguard tak kira lagi. Kenapa yang orang raih dia sangat? Jawapan dia sebab dia pegang ekonomi. Jawapan dia sebab dia ada duit. Jawapan dia pasal apa? Negara kuasa dunia. Cuba yang datang tu, agak-agak pada presiden dari Afrika tu. Agak-agak siapa nak raih tu, tuan-tuan. Ni, kerana ada wang. Bila ada wang, dia boleh caturkan. Bila ada wang, dia boleh arahkan. Bila ada wang, dia ada kuasa. Tapi sayang, tuan-tuan, orang Melayu kita tak mau ada wang. Dia tak mau, tuan. Mana dalil tak mau? Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Anda diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Patut miskinmu. La ilaha illallah. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ada lebih baiknya hujan batu. Itu yang pecah rumah, cermin kereta rumah. Apa masalahnya kau cari mah dan kau baliklah ke negeri kau? Bangladesh berjuta rakyat dia duduk di sini. Dia mau balik wang ke negara dia. Orang daripada Nepal, orang daripada Myanmar, orang daripada Vietnam, orang dari Indonesia mencari emas di Malaysia, kerja dan bawa balik kekayaan ke rumah mereka. Orang Thailand sepanjang jalan, lampu merah, kuning, hijau. Buka kedai tom yum. Apa dia buat? Bawa balik duit ke negara mereka. Yang kita pula, nyembang tak habis-habis. Bila nak kaya? Main dam di kedai kopi. Haji. Padahal tak pergi Mekah pun. Aku kalau aku kaya lah. Bila nak kaya, duk main dam. Bila nak jadi kayanya? Akhirnya bila tak ada duit. Bila nak pergi haji, mana ada duit?
Anak bila nak operate jantung lubang, mana ada duit. Rumah dengan cerita bocor, bila nak tukar bumbung? Tak ada dengan BSM sudah lah. Tuan-tuan yang saya muliakan, gunakan harta untuk cari kebahagiaan di akhirat. Gunakan harta untuk cari kebahagiaan di dunia. Gunakan harta supaya kita boleh beli syurga. Duniakan harta supaya kita senang masuk syurga. Tuan-tuan, bagaimana cara dia? Untuk kita menjadikan harta sebagai benda yang bermanfaat di dunia. Tuan-tuan, saya buat contoh. Baru ni ada 15 orang. Orang lembut. Selamat raya Ustaz. Selamat raya. Hak tua-tua tu saya salam lah. Pakai jubah, pakai serban. Tapi hak muda je, tak apa nak gamak nak salam. Okey, terima kasih atau kita telah menyimak atau kita mendengarkan ceramah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang tidak disangka-sangka yang datangnya dari segala penjuru. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.